Perkara yang anda harus tahu sebelum pakai adapalene untuk jerawat. Adapalene adalah sejenis retinoid yang dapat mempercepatkan turnover sel kulit. Dia ada kesan anti radang yang boleh mengurangkan bengkak dan juga kemerahan jerawat. Tapi ada beberapa perkara yang anda harus tahu sebelum pakai ubat ini. Nombor 1, masa awal penggunaannya, kulit anda akan melalui satu tempoh penyesuaian yang dipanggil retinization phase. Dalam tempoh ini, kulit anda akan jadi lebih kering, mengelupas, merah dan juga rasa pedih. Tapi jangan risau, iritasi ini biasanya akan berkurang selepas 4 minggu. Yang kedua, jangan pakai bahan-bahan skincare yang keras pada kulit. Contohnya exfoliate ataupun bahan seperti salicylic acid sebab mereka boleh menyebabkan iritasi kulit jadi lagi teruk. Yang ketiga, selepas dah sapu adapalene, you harus pakai moisturizer juga ataupun you boleh pakai sandwich method di mana you sapu dulu lapisan moisturizer yang nipis, lepas tu sapu adapalene, lepas tu cover one more layer of moisturizer. Yang keempat, limit sun exposure. Kena pakai sunscreen kerana masa ini kulit anda adalah lebih sensitif. Dan yang kelima, pakai pea size of adapalene untuk seluruh muka dan bukan spot treatment sahaja. Siapa di sini ada sapu adapalene untuk jerawat anda? Cuba komen dan share dengan saya.